Okay guys, so kita tengok kalender hari ni hari keberapa kita bersahur, kita berpuasa. Kita tengok terlebih dahulu kalender kita. Dah hari ke-15 kita berpuasa pada bulan Ramadan. So selamat datang di episod yang ke-15. Dan sekarang dah pukul berapa, kita tengok terlebih dahulu. Sekejap, sabar ya. Okey, dah pukul 5.30. Okey, sempat lagi kita bersahur terlebih dahulu. Langsung saja kita akan sahur. Let's go guys. Okey guys, so kita makan spaghetti semalam je lah So jomlah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah panaskan Okay, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita makan spaghetti kita. Nyam. Sedapnya lah. Makan spaghetti pun kenyang juga saya pun sebenarnya tak banyak lapar. Saya haus je lebih. So kita makan sikit, ataupun nak makan banyak pun boleh. Ataupun kita boleh simpan lauk tu ke. Okay, sudah habis. Saya nak ambil air terlebih dahulu. Kita akan ambil air, and then kita akan minum. Bismillah. Sedapnya air ni. Okay, kita minum lagi sikit. Okay, minum. Okay, minum sampai habis. Okay, so pada hari ni, aktiviti kita pada hari ni macam biasa. Saya akan kerja part time motor. Dan saya akan kerja part time motor. Dan kita akan berbuka di masjid. Kita akan berbuka di masjid pada hari ini. So, dan kita akan solat tarawih juga. So, jomlah kita kerja motor terlebih dahulu. Let's go, kita akan solat subuh. Dan korang takkan tengok saya solat subuh, dan korang akan tengok saya dah dekat kedai motor Mike. So, let's go guys. Okay guys, so langsung saja, kita dah nak pagi dah ni. So, kita dah solat subuh juga. So, jomlah kita pergi ke tempat kerja part time motor kita. So hari ni hari Isnin, semalam tu hari Ahad. So tak apa, jomlah kita pergi ke kerja part time motor kita. Let's go guys. Okay, kita dah sampai ke tempat kerja motor kita. Let's go, kita ke kerja dulu. Okay, so dia minta dua tayar ni. Okay, 2 tayar benda tu ni Okay, boleh saja bang. Sini kita tukar terlebih dahulu. Kita akan tukar tayar depan, dan kita akan tukar tayar belakang bang. Okay, so bang ke depan sikit motor bang. Belakang sangat tu. Okay, kita done. Okay, nice. Apa function? Okay, dia nak warna merah. So motor dia dah warna dia merah, tapi dah cair ataupun dah berkulat, ataupun warna coklat, saya tak tahu. Tapi yang penting kita akan cat motor dia akan jadi lagi warna merah. So nice, motor dah cantik. Kita akan done. Okay, terima kasih bang. Datang lagi. Okay, so dia nak warna hijau motor dia, warna penyu. Let's go, kita akan ambil. Oh kita diteman bersama Ronyo dan Kepuk juga di belakang, di atas dan di back saya sekarang ni. Okay, so abang terima kasih. Terima kasih bang datang lagi. Okay, so dia nak tukar tayar ni. Okay, kita akan tukar tayar ni. Okay, sini kita tukar tayar depan terlebih dahulu, dan kita akan tukar tayar belakang. Okay, nice. So nice. Terima kasih bang, datang lagi. Okay, so akak nak isi minyak. Boleh saja. Kita ambil minyak dulu, dan kita isi. Okay, nice. Dah habis Okay, terima kasih kak, datang lagi. Okay, kita ada abang motor warna purple. Dia nak warna merah. Okay, warna purple je lah cantik. Tapi tak pernah abang nak warna merah. Warna je lah Okay, nice. Motor abang jadi warna merah dah. Nice. Okay, terima kasih bang, datang lagi. So sekarang baru pukul dalam 7 pagi lagi guys. Saya kerja awal sangat. So saya kerja awal ni, saya nak balik awal sebab saya malas nak kerja lambat-lambat. Okay, so dia nak tayar ni. Tayar ni kita ambil dulu, dan kita tukar tayar front, and then kita tukar tayar belakang. Okay, nice. Kita akan tukar dulu. Okay, nice. So kalau korang tak nak tengok saya buat kerja mekanik ni lama-lama, saya akan skip sampailah kita habis kerja part time kita. Let's go guys. Okay guys, so kita dah habis kerja part time kita. Sekarang pun dah pukul 12.30 hari. Langsung saja kita akan bersiap-siap terlebih dahulu untuk entah, kita pun tak tahu. So kita macam tak tahulah nak buat apa
So dalam pukul 12 tengah hari ni saya takkan rekod apa-apa sebab 12 tengah hari sampai petang saya takkan rekod apa-apa. Tetapi dalam pukul 6 macam tu baru saya rekod balik. Sebab apa? Sebab saya tak tahu nak buat rutin apa. Dan ya, kita jumpa korang dalam pukul 6 petang. Let's go guys. Okay guys, so langsung saja kita bersiap-siap sebab sekarang dah pukul 6. Kita akan berbuka di surau dan kita akan solat tarawih di surau. So kita akan bersiap-siap terlebih dahulu guys. Kita akan pakai baju baju raya kita. Langsung saja kita akan pakai baju raya kita. 3, 2, 1. Boom. Ya, kita dah tukar baju raya kita. Kita pakai baju ni untuk kita pergi solat tarawih dan kita berbuka ke sana. Saya pun malas nak pakai baju sama je. So ya, langsung saja kita akan keluar dari Town Bloxburg. Bukan Town Bloxburg, sebenarnya masjid ni dekat jauh jugalah. Kita kena, sebab saya nak pergi masjid yang terkenal dekat area dekat Bloxburg. Tetapi bukan kat Bloxburg, dia macam dekat dengan area Bloxburg dengan Livetopia. So masjid dia kat Livetopia tapi dekat gila dengan Bloxburg. Sebab Livetopia ni bandar sebelah. So tak adalah jauh sangat Livetopia dengan dengan Bloxburg. So jomlah kita pergi ke masjid Livetopia. Let's go guys. Salah. Okay, let's go. 1, 2, 3. Kita akan berada di masjid. 1, 2, 3. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai ke masjid kita. Tetapi sebelum tu kita akan berbuka di kafe Malaysia ni. Sebab dekat sini pun dekat dengan masjid. So teruslah kita tu. Ada Zarif lah. Weh Zarif, kau berbuka sini juga ke? Siapa orang depan kau ni? Allah lag. Okay, kau berbuka sini juga ke? Kalau kau berbuka sini juga, saya tengah tunggu berbuka dengan orang depan saya ni. Oh, kawan kau lah Okay, kalau macam tu, apa kata kita berbuka kat dalam sekali. Kalau kat luar tak best lah. Sorry, typo. Tak apalah. Jomlah kita berbuka kat dalam. Kalau duduk kat luar macam tak best juga kan. Ni pun dah nak pukul 7 lebih dah ni. Jomlah kita masuk dalam, kita berbuka kat dalam. Okay, so let's go. Kita tunggu azan maghrib terlebih dahulu. Let's go guys. Alhamdulillah guys, so kita dah berbuka. Langsung saja kita minum hot chocolate ni. Bismillah, sedapnya hot chocolate ni. Sedap. Minyak goreng. Siapa minyak goreng? Okay, kita minum lagi. Hot chocolate memang sedap guys. So makanan kat sini kita makan, tak ada makan banyak pun. Kita minum je. Sebab Allah, apa benda yang saya tekan ni. Okay, jap. Kita nak order air lain. Kita order ais latte. Tak apalah, kita minum biasa-biasa je lah Sebab kalau makan lepas habis solat maghrib. So saya nak minum tea. Kita minum tea terlebih dahulu. Ya, minum. Sedap. Okay, so kita pun dah berbuka guys. So ya, kita dah berbuka. Langsung saja korang, kita akan pergi solat maghrib dulu dekat surau tu. Let's go. Kita akan solat maghrib. Lepas tu baru kita solat Isyak. Isyak dulu baru tarawih. Betul lah. Okay, let's go. Kita solat bersama Zarif dengan kawan Zarif ni ya. So let's go. Kita akan masuk terlebih dahulu. Ramai orang tengah nak solat sekarang ni. Okay, langsung saja kita akan solat terlebih. Let's go guys. Okay guys, so jomlah kita solat. Kita dia menjadi imam. Okay, Allahu Akbar. Okay, kita solat dulu. Okay guys, so kita dah habis solat maghrib. Langsung saja kita akan baca Quran kita. So sementara tunggu solat isyak. Let's go, kita akan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, langsung saja kita akan solat isyak. Okay, kita solat dulu. Allahu Akbar.
Okay guys, so kita dah habis solat isyak, langsung saja kita akan solat tarawih untuk hari ni guys. So kita akan solat tarawih 8 rakaat tau. So sekarang pun dah pukul berapa tau? Okay, langsung saja kita solat tarawih. Let's go guys. Alhamdulillah guys. So ya, kita dah habis solat tarawih 8 rakaat guys. So ya, mungkin kita punya video ataupun vlog Roblox kita sampai di sini saja sebab kita dah habis solat tarawih 8 rakaat. So ya, itu saja untuk episod 15 ataupun hari ke-15 kita berpuasa. Jumpa korang di next episode ataupun di next video ataupun di next hari ataupun hari ke seterusnya. Okay guys, bye guys. Jumpa korang di next video. Bye.